Pernah tengok isteri melahirkan anak kita dah? Ke tak pernah masuk labor room tengok? Tak pernah tengok? Dia pegang tangan kita ni macam nak patah tangan ni. Sakitnya meneran nak keluarkan anak. Tangan kita macam nak patah. Sebab dia terlalu sakit. Kita sabar, kita diam. Kalau orang lain memang kena penampar. Menahan kesakitan melahirkan anak. Dalam keadaan memang layaklah Allah beri keutamaan pada ibu. Mari sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang aku layak berkhidmat? Aku nak tumpukan kasih sayang. 3 kali Nabi sebut ummuk, 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 thumma man abuk. Kedudukan laki-laki nombor 4. 3 kali ibu, yang keempat barulah ayah. Laki-laki yang kuat sembahyang, kuat berjihad dalam ibadah yang sunat, soleh dia dalam hidup, menderhaka kepada seorang wanita, tempatnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.